Buffet Ramadan kat sini terkenal dengan masakan kampung. Bab kali ni diorang bawa kelainan sikit. Masakan Arab pun ada. Tema dia lain sikit kali ni sebab diorang berkonsepkan lambaian Timur Tengah. Yang bestnya kat sini diorang sediakan sampai 70 menu yang berbeza tau, daripada dessert sampai ke main menu. Diorang sediakan surau yang luas gila sesuai untuk ramai-ramai buat solat tarawih. Janji tak terlepas solat tarawih tau korang. Halo korang, so hari ni jom kita nak bawa korang berbuka puasa dekat personal kampung Lambayan Timur Tengah ni, which is ada masakan Melayu dengan Arab. Contohnya macam baklava diorang yang limited ni, boleh buat jadi pembuka selera. Bagi aku ni paling sedap nasi Arab kambing. Ini wajib korang bukan try. Tu je diorang juga ada chicken mandi and banyak lagi makanan-makanan Arab yang diorang ada, macam roti Arab ni. Lepas tu ada hummus. Selain Arab ada juga masakan Melayu. Contohnya macam dalam kawan ni ada rendang ayam, ada daging tetel. Lepas tu kalau korang pergi dalam pula ada banyak lagi masakan Melayu yang korang boleh jumpa. Contohnya macam daging salai masak lemak ni, ni favourite. Sotong sambal petai pun ada. Ada gulai daging juga korang, and daging masak hitam pun ada. Selain tu juga ada juga lala balado, ada ulam-ulaman, ada kerabu campur, ada chicken skewers ni. Selain tu juga diorang ada sediakan kambing. Boleh makan kambing, boleh makan mutabak, ada mutabak juga. And also ada shawarma tau korang. Nak ringan-ringan sikit, ada juga sate, ada juga yang sup-sup, ada juga yang goreng-goreng macam ni pun ada. Dessert pun korang boleh nampak ni ada banyak sangat pilihan. Ada kuih tradisional, ada kek-kek, ada ABC. Kalau rasa nak makan buah, ada juga diorang sediakan. Diorang siap buat rojak lagi kat sini. Selain tu korang juga boleh jumpa sagu gula Melaka. And also ada pulut mangga tau. Mi goreng dengan kuih tiaw goreng pun ada tau. And air balang pun diorang sediakan sampai 4 jenis air. Menu-menu kat sini pun memang aku tak boleh nafikan, memang sangat sedap, ranging daripada dessert sampailah ke main menu diorang, semua sedap. Suasana pun memang tenang je rasa, makan dalam aircon. Memang ngamsel sangat kalau korang nak bawa berbuka dengan family ke, dengan kawan-kawan ke, dengan office mate pun boleh. Sudah diorang berbuka main besar lagi. So jangan lupa ajak family korang, kawan-kawan semua buka kat sini tahu. Apa-apa pun jom kita.